So guys, hari ni aku nak pasang Reso Pilot Pro dekat aku punya helmet headset. Tapi aku nak gunakan satu speaker baru. Yang ni adalah speaker bersaiz 45mm. Yang korang akan dapat dalam kotak adalah 40mm. Tapi yang ni 45mm, dia besar sedikit dan dia support Audio X. So untuk pengetahuan korang, kalau korang beli Reso Pilot Pro ni, korang boleh connectkan dengan apps dia. Dan dalam tu korang boleh adjust dia punya sound level dia. Jadi lebih sedap lagi. Tapi kalau yang speaker yang biasa dalam kotak tu, dia tak support Audio X. Korang kena beli speaker lain. Yang ni dia memang support fully Audio X. Dia punya suara lagi besar lagi sedap lagi dan lebih jelas. So, aku gunakan helmet GV M37 Grande. Jadi sebelum install aku nak unbox dulu. Ini adalah Reso Pilot Pro device dia. Korang boleh keluarkan macam ni. Ini dia ada device dia, cantik kan? Belakang ni dia scroll. Atas ni dia ada button satu. Dan dekat bahagian depan ni dia ada button satu juga. Bawah ni pun dia ada button juga. Dalam kotak yang lain dia ada bagi tapak. Okey, tapak ni boleh lekatkan Reso Pilot ni dekat tapak dia, dan ada dua connection masuk. So, satu yang ni untuk speaker, satu lagi untuk mikrofon. Dan ini adalah tapak yang lekatkan dekat helmet, tapi aku tak nak gunakan yang ni sebab aku nak gunakan yang jenis clip. Aku tak nak dah pakai double tape. So benda semua tu ada dalam kotak. Ini adalah mikrofon dia. Sebabkan aku gunakan helmet open face, aku akan gunakan mikrofon jenis hard mic macam ni. Dia juga ada bagi soft mic untuk helmet full face. So benda-benda lain aku singkirkan dahulu sebab aku hanya nak gunakan device dia, mikrofon hard mic dan juga tapak dia yang mana digunakan klip kat sini. Untuk speaker pula aku gunakan speaker 45mm yang baru je aku dapatkan ni So ini adalah speaker dia. Nampak tak? Cantik. Speaker kiri, speaker kanan. Dia juga ada bagi extra kulit je. Dan juga segala velcro kalau korang perlukan velcro yang lain. Jadi untuk nak pasang, aku kena keluarkan dahulu segala span yang ada dekat helmet aku ni. Tanggalkan supaya lebih mudah lagi. Untuk speaker macam biasa, yang panjang dekat sebelah kanan, yang pendek dekat sebelah kiri. Sebab device letak kat sebelah kiri kita. So sebelah kanan untuk yang panjang ni, sebelah kiri yang pendek. Masukkan aja speaker yang sebelah kiri ni macam ni, letakkan dekat tapak dia, memang ngam-ngam elok muat, dan selitkan segala kabel-kabel yang ada dekat dalam span supaya tak mengganggu kepala korang. Tapi tak ganggu sangat pun sebab kan kita pakai balaclava kan. AUX ni kena standby kat luar supaya boleh cucukkan dekat device. Pasang semula span. Untuk tapak dia pula aku selitkan dekat sini je sebab dia dah ada bagi slot lubang kat sini. Memang khas untuk segala kabel-kabel yang nak dikeluarkan. Masukkan dia macam ni, selitkan. Memang ngam, cantik, elok sangat. Cocokkan kedua-dua lubang AUX untuk speaker ni. Cocokkan juga kedua-dua kabel untuk mikrofon. Mikrofon aku nak selitkan dekat depan ni macam ni. So masukkan balik span-span ni yang aku dah keluarkan tadi. Mana yang selit, mana yang lock. Jangan lupa sorokkan segala kabel-kabel yang ada ni dekat dalam span supaya tak mengganggu. Oh, kena berdiri babe, tak boleh buat duduk. Dan dah siap dah. So ini adalah mikrofon dia dan ini adalah tapak dia. So boleh pasangkan. Yang ni best sebab dia magnet, so letak macam tu je dia dah boleh okey dah. So kita try on kan dia. Bunyi dia mantap babe. Jom try dengar lagu guna speaker daripada Reso Pilot Pro ni Wih, mantap lah bunyi dia. Kalau korang ada apps Reso Link macam ni, korang boleh buka dekat audio setting dan korang boleh adjust setting dia. Dengan speaker 45mm ni memang membuatkan korang akan dengar lagu dengan lebih sedap lagi kalau korang pandai je kat bahagian sini So guys, next video aku akan review pula masa aku gunakan Reso Pilot ni tengah drive. Sebelum ni aku pernah gunakan tapi aku off dulu sebab aku tunggu speaker Audio X ni datang. Yang paling aku suka selain daripada muzik dia adalah dia boleh trace kat mana aku berjalan. Macam sekarang ni kan, sebelum ni aku dah gunakan sejauh 700 km, aku pergi sana sini dan dia boleh detect kat mana kita pergi, segala map tu semua dia ada babe. Sebab tu aku suka dengan Reso Pilot Pro ni, sesuai lah dengan harga dia yang mahal tu kan. So kalau kau nak dapatkan, link aku ada letakkan kat bawah. Kalau kau nak minat lah, kalau tak minat tak apa, tak ada masalah pun. Yang ni dia mesh intercom, tapi korang juga boleh connectkan Bluetooth intercom, tak ada masalah punya. Nice kan?